Huh, siapa sangka bahawasanya kita boleh menang ke atas Terengganu. Menang besar, bukan menang 2-1, bukan menang 1-0, 4-1. Aku pun sebenarnya malam tadi pun agak terkejut. Sebab bila aku nangga game ya, aku dapat nangga bahawasanya Terengganu pun menyerang, Kuching pun menyerang. So balance. Dan Kuching dapat gol awal lah. Dan gol awalnya memang kacak. Kau bayangkan bola flick oleh Shitembi daripada Daniel Asri, flick ke Shitembi, hantar ke Shitembi flick. Uish, temu dengan Ronald dengan Wajah. Nak nama Ronald dengan Wajah tu, finishingnya memang bagus. Gila-gila kacaknya skor. Memang boleh katakan kacak lah. Macam masuk ke gol yang kedua pun ada pelibatan Daniel Asri, ada gol oleh Ronald dengan Wajah juga, di mana skor penalti lah. Dan penalti disebabkan oleh handball tanpa tangga VAR. Ref terus pada handball, penalti. Dan gol kedua. Nak wadah game malam tadi Terengganu si melawan bulak lah. Sebab game Terengganu malam tadi serangan tidak agresif. Dari belah kanan dah aku rasa paling banyak tidak cuba untuk tembusi bahagian Kuching City FC. Wing kiri tidak Gabi aku rasa macam scam sikit lah. Dan aku expect macam paling-paling pun sebenarnya Kuching akan menang 1-0 ataupun seri 1 sama ataupun kalah lah. Sebab Terengganu pun bukanlah kelab yang kita boleh katakan kelab yang kuat. Sebab yang nombor 3 kan itu, dengan performance tidak semasa dengan rekod kita sebelum tu lawan Terengganu, kita pernah menang dan akhirnya menang. Ada joke yang madah sebab baju merah menang. Tapi nana baju merah yang kacak lah. Tapi baju merahnya bukanlah punca aku dah menang. Menang pakai baju apa-apa pun boleh juga menang. Tapi baju merah pun dia kacak. Dia sila warna baju MU lah, warna merah nak. Bukan Liverpool, MU. Kau nak beli baju lah. Beli, kacak lah. Kemudian gol yang ketiga gol Daniel Asri juga memang kacak. Aku pun menjangkanya boleh skor dan dia boleh pula larian yang sekacak dan hantaran Pedro Shitembi. Dan menurut perasan sebenarnya kebanyakan gol yang dibola oleh Kuching malamnya gol counter attack. Nah, bahawasanya macam aku first bila nanggal line up yang dikeluarkan oleh Eddie Sharin, aku nanggal ada 3 orang center back. So aku expect mungkinnya nak main bertahan ataupun bila menyerang dia akan hanya tinggalkan 3 defend, yang lain semua menyerang. Aku pun jangkaan mungkin coaching ataupun mungkin geng-geng coach yang pandai gig analisisnya tahu apa role tu, apa role wing tu, apa role tu, yang lebih tahu benda tu. Aku hanya menilai daripada mata kasar aku je nangga game je. Tapi boleh katakan resepi Eddie Sharin menjadilah. Sebab Terengganu boleh dikatakan hilang arah. Bukan nak kata 100% dikuasai game oleh Kuching City, tapi hilang arah. Tidak siapa menyerang, tidak siapa menjaringkan gol. Tidak menyerang tapi menjaringkan gol. Sebab mau kita pasal second half, Terengganu dah mula agresif. Serang-serang ialah punca kepada counter attack. Dan Yan Mabella macam biasanya skor penalti, di mana penalti disebabkan oleh handball VAR lah, VAR Jimmy Raymond. Aku fikir mungkin Terengganu akan comeback lah sebab tidak tengah push nak paling-paling pun nak kurangkan defisit 3-2. Okey dah. Rupa-rupanya Pedro Shitembi pun ada magic juga malam ya. Nang cukup magic. Orang lain terkejut, aku pun pada lagi tengah duduk nangga nak boleh skor Yan Mabella juga skor Ninda aku rasa fan marah lah. Dan aku buka lah page Terengganu Melodi, kebetulan keluarnya pun iklan macam yalah update result. Aku baca lah, memang yalah, fan ni marah nak. Sebab kau kalah ke atas main dekat home, then dengan performance-nya kini tu sepatutnya paling-paling tidak pun menang ataupun seri dekat home sendiri. So banyaklah yang menyalahkan manager, ada yang menyalahkan pemain nama Landis kayaknya ada. Landis asyik patut daripada Nabi lah. Kita faham peminat memang akan marah. Cuma aku pun dengan malam ni Terengganu macam kehadiran fan ya. Sebab aku seingat aku season lepas kehadiran peminat yang antara terbanyak juga Terengganu. Tapi malam ni macam agak kurang, mungkin berkaitan dengan prestasi ya. Cuma kita kena tu siapa lawan Negeri Sembilan. Macam ni minat fan Negeri Sembilan terhadap bola tu, boleh katakan tidak antara kelab yang pertama reach 1,000 sepanjang Liga Super tu. Tidak 1,000 untuk season tu. Dah 100,000 penonton yang hadir dalam
setiap kali game campur-campur plus punya lah. Mampu sih sebenarnya kita peminat Sarawak tu pola macam ni. Maksud aku untuk hadir game mencapai consistently mencapai 20,000 setiap game consistently. Sebab kita paling tinggi pun 12,000 ialah lawan JDT. Rasa 6,000, 5,000. Aduh, memang pencapaian kita dari segi kehadiran penonton dia agak kurang. Aku sih tahu apa faktornya sebab nak ada prestasi. Jadi si patut sebenarnya mun kita berkelepangan berdekatan si adik. Stadium kita besar, stadium kita walaupun kita tahulah stadiumnya usang nak. Tapi at least ialah yang terbaik yang kita ada. Pergi. Boleh juga kita melapangkan minda kelab, support tiket apa dah. Jangan expect tiket free je. Malah nak tiket free tahun tu insyaAllah settle lah tiket free. Kita kena beli tiket. Harga tiket Negeri Sembilan lagi mahal daripada kita. Boleh cek dekat page kita. Sialah aku kanak-kanak pun berbayar. Jadi kita harga rendah, kanak-kanak free. Jadi this is memang gila-gila lah. Ya, mungkin ia juga lah antara faktor kena tiket tidak banyak sebab kanak-kanaknya berbayar. Jadi dia pun dikira juga bayar kanak-kanak. Mungkin bayinya sih kira lah. Kanak-kanak usia 7 tahun lah nya kira. Mungkin daripada 7 tahun ke atasnya kira. Cuma aku macam agak terkejut dah. Jadi excited lah. Kau bayangkan boleh menang atas Terengganu aja. Boleh menang lawan atas JDT. Aku rasa lebih gila kita mungkin keseronokan nak. Yalah, ia je lah cerita aku sebenarnya untuk game malam tadi. Mungkin dan bagi aku untuk malam tadi man of the match aku boleh katakan Petrosi Tembi menjaringkan gol, menjadi nadi utama dalam padang. Petrosi Tembi kita boleh nafikan jasanya. Dan aku perasan malam tadi Yuki Tanigawa pun di bahagian pertahanannya yang lebih menyelah berbanding dengan James Okosa. Dan mungkin disebabkan role-nya, aku perasan dia akan jadi orang yang pertama untuk cut bola. Bila bola datangnya akan jadi orang pertama. Kemudian bila nak build up serangan, kebanyakan bola daripadanya memulakan bola nak mula serangan. Jadi Yuki Tanigawa tu memang underrated pun import. Orang sebut gila. Maklumlah dia main dengan kucing. So dia pun nak bandingkan naturisa pemain-pemain import defense lain, aku rasa dia macam dalam kucing pun James Okosa is better daripada Yuki. Cuma malam tadi Yuki memang another level. Nak cerita posisi lain aku nangga malam tadi Haziq Nazli. Banyaklah keputusannya keluar laju ya. Ada yang kena, ada yang kena. Macam ada satu situasi yang kita perasan yang keluar sebelum Yan Mabela potong, yang keluar Yan Mabela potong, nasib ada Yuki. Bunda bolos. Ada beberapa kali lah. Cuma ada yang kena cun. Hanya kena yang kita risau. Sebab he is the last man at the defense, and bila dia keluar there is no one at the post, at the goal set dah. Tak ada chance. Mungkin kita nangga pemain lain aku rasa ada masalah. Scott okey, Jimmy okey. Crossing Jimmy ni tu pun power juga. Aku ingat kacak lah crossing Jimmy ni tu. Nampak dah yang pun set of skill ni dah upgrade Masa tadi aku nafikan dengan Petrosi Tembi memang leng-leng di atas di tengah ya. Biasa kita ada Ronald Wanja. Dan malam tu yang aku agak terkejut, macam di bawah prestasi sebenarnya macam Ramadan. Banyak beberapa dribble yang memang jadi cuma aku suka lari aja lah. Nya antara pemain yang suka berlari, nya pun mobile pun jenis player. Di sini-sini mesti adanya. Nak bertahannya turun, nak menyerangnya naik, nak perlukan bantuan daripada midfieldnya turun. Memang complete lah sebenarnya Ramadan. Cuma kita nampaknya macam kurang sikit bila bab dribble malam tadi. Macam banyak yang lepas je lah. Tapi overall bagi aku game malam tadi memang puas hati. Dan berbaloi untuk kita raikan je lah. Memang ada yang orang madah ke lah. Belum, tunggu, sabar. Tunggu second round. Menang is menang je sebenarnya. Once kita dah menang, memang kita celebrate lah. Mungkin kita celebrate waktu kita menang. Tiba-tiba game kalah. Alah, rugilah kita. Dah celebrate. Kalah macam ni lah. Macam kita dalam Selangor ingat yang kita menang kita menang full happy
Tapi bila main kat Selangor kita kalah. Bukan kalah seri kah? Kalah lah. So kita layak. This year lah pengajarannya untuk kita. Once kita menang, raikan. Maksudnya kita berbangga dengan kemenangan kita. Bukanlah jadi lesen untuk kita nak troll orang. Kita nak troll Terengganu. Siapa ada yang komen, ambil gambar, letak dekat page aku kah, yang komen, YouTube baca doa untuk apakah. Apa hal? Kau jangan troll orang. Maksud aku, kita nak troll, kita pulang kita orang lah. Tapi macam bagi aku, berjaya, bila kita menang, kita raikan kejayaan kita. Kita bangga dengan tim kita. Bukan kita nak merendahkan. Bukan kita nak menghina, nak merendahkan tim lain. Bukan. Kurangkanlah benda. Ikutlah kita orang. Cumanya video yang aku share tu, untuk pasal Nangga tu adalah projek rumah. Tu untuk yang nak beli rumah lah. Mungkin kita orang dah beli rumah si bayar tangga 14 tu. Mungkin kita orang belum ada rumah. Begitu dah cukup. Kerja kerajaan, kerja government. Pasal ujung minggu jual tepi jalan. Jadi banyaklah duit. Dan banyak duit. Jadi nak beli rumah setingkat boleh, 2 tingkat boleh. Banyak gila. The first thing nak beli rumah, yang paling penting apa? Cek kelayakan. Cuma lah video yang aku tunjuk tu rumah Petra Vistana Malecik dekat Jalan Kopodims. Harga rumahnya pun starting daripada 400,000 and sampai ke 500,000. Dan sidang ada rebate lah. Ada rebate, ada discount. Mungkin boleh sampai cecah bawah 400,000. Ni tahu, tanya dulu lah. Mau minat, tanya. Munsik minat tu, tanya. Cek kelayakan nak kami. Cek kami pun kelayakan tu, tolong cek nak, sebab kami nak beli rumah. Biar kami ada rumah, kami pun dapat kami beli TV besar, nak nangga main boy. Dia je lah.